Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Danisha Kisina binti Kamal Zaman. Nombor masjid saya C24A2169. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 1 dalam subjek Evolusi Textile Fashion berkenaan kajian busana barat. Dan untuk tugasan ini, saya telah memilih untuk mengkaji berkenaan fashion pada zaman Renaissance ini. Jadi, saya mulakan pengenalan dengan maksud Renaissance. Maksud Renaissance ini dikenali sebagai zaman kebangkitan semula, di mana pada zaman tersebut merupakan satu zaman penting di Eropah antara abad ke-14 hingga ke-17. Zaman Renaissance ini juga lebih dikenali sebagai zaman pembaharuan, di mana seni, budaya dan ilmu mula berkembang semula selepas zaman kegelapan. Selain pembaharuan seperti seni dan muzik, fashion juga mempunyai perubahan yang besar, di mana pakaian bukan lagi sekadar keperluan tetapi menjadi lambang sesebuah kekayaan dan status sosial bagi masyarakat pada zaman tersebut. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri fashion pada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ini sangat terkenal dengan rekaan mewah dan pakaian yang berlapis-lapis, terutamanya bagi golongan bangsawan yang suka memakai pakaian yang diperbuat daripada kain mahal seperti baldu, sutera dan juga brokat. Warna pakaian mereka pula biasanya kelihatan terang seperti warna merah, ungu, emas dan biru tua yang melambangkan kekuasaan dan kemewahan. Bagi golongan wanita pula, mereka perlu memakai korset bagi mengetatkan pinggang dan untuk menonjolkan bentuk badan. Di bahagian bahu dan dada pula, haruslah menampakkan terbuka sedikit. Bagi lelaki pula, mereka perlu memakai jaket pendek yang dinama sebagai doublet dan seluar ketat iaitu hose. Pada zaman ini, lelaki dan perempuan akan menghiasi diri mereka dengan aksesoris seperti topi besar, rantai emas, sarung tangan dan juga kasut kulit. Selain itu, maksud di sebalik fashion pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini bukan sekadar untuk bergaya, ia menunjukkan sebuah status sosial di mana fashion menjadi cara mengekspresi keindahan dan kekreativiti seiring dengan zaman Renaissance yang sentiasa menyanjungi seni dan kesempurnaan manusia. Di samping itu, fashion pada zaman Renaissance telah memberi pengaruh yang baik kepada industri seperti fashion, di mana pengaruhnya masih lagi dapat dilihat sehingga hari ini. Ini dapat dijadikan contoh iaitu rekaan fashion moden dan pakaian kostum filem dan sebagainya, di mana fashion Renaissance ini kita dapat mengekalkan sehingga pada hari ini untuk dipakai seperti pertunjukan kostum di dalam filem dan sebagainya. Ramai mereka yang mengambil inspirasi daripada menggunakan gaya Renaissance ini seperti korset, iaitu lengan kembang dan kuaris sulaman emas. Fashion ini juga terus menjadi simbol keanggunan klasik dan keindahan sejarah yang tidak lapuk ditelan zaman. Akhir sekali ialah penutup, di mana di sini saya dapat katakan bahawa fashion Renaissance ini melambangkan zaman di mana seni, keindahan dan gaya hidup bersatu. Ini juga dapat menunjukkan bahawa pakaian boleh mencerminkan sebuah budaya, status dan cita rasa sesuatu di dalam sebuah masyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.